Itu sebab saya bagi tahu PRU ke-16 ini. Memang, okey, sekarang kau tengok kan. UMNO gerak solo. Betul? UMNO gerak solo. Tak bersama. Apa kau orang faham tak apa maksud gerak solo tu? Bermakna pergi sendiri-sendiri tapi bergabung balik. Dia akan bergabung balik. Kenapa saya nak repeat benda ni, nak ingatkan korang semua? Let's say lah, kita katalah, kan? Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Kan? Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Dia maha adil. Saya tengah berjuang. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. So, mungkin Allah sayang dekat saya. Dia bagi saya syahid. Mana saya tahu? Nampak tak? Mereka rasa mereka matikan saya. Tak, Allah bagi aku syahid. Syahidlah aku. Anda kata kalau saya syahid sekalipun. Korang kena keep going bercakap. Korang tak boleh berhenti. Dan korang kena keep repeat. Ingatkan kepada yang lain ni. Apa yang mereka sedang buat, apa yang mereka rancang. Ingat, misi kita nak selamatkan negara ni. Bukan pasal parti. Selamatkan tanah Melayu ni. Jadi saya nak kena tunjuk kat korang, cakap kat korang supaya korang fikir, jalan. Fikir, faham, cakap. Jangan berhenti cakap. Anda kata saya tak adalah. Kita nak syahid di jalan Allah. Kalau Allah bagi syahid, syahidlah kita. Betul tak? Betul tak betul saya cakap ni? Okay. Kau dengar ni. Selama ini pun kita pergi solo. Dalam PRU ke-15 kita pergi solo. Begitu juga PRU ke-14 kita pergi solo. Dalam keadaan akan datang, saya hampir pasti kita akan pergi solo. Namun, kita jangan menolak bahawa harus ada understanding, kefahaman dengan gabungan parti-parti yang lain. Kita harus elakkan pertindahan kerusi dan elakkan pertandingan 3 penjuru. Itu yang sebaik-baiknya. Dan membuktikan jika terlalu banyak penjuru, maka ini tidak akan menjanjikan kemenangan dominan kepada mana-mana parti gabungan. Jadi kita harus crystal clear dalam perkara ini, ya. Dan jangan tergesa-gesa untuk pergi solo. Kita menolak semua kemungkinan, akhirnya kita akan ke laut semula. So, ialah maknanya UMNO tak bertanding keseluruhan lah, 222 tu. Tak perlu pun. Kita bertanding di mana kursi yang kita rasa keboleh menangan itu tinggi. Ya. So, kita boleh. Nampak Pergi solo. Tapi ada kerjasama. So, matlamat mereka adalah nak menang pilihan raya. Ingat, nak menang. Kita kata dia tipu Melayu, tapi itulah parti politik. Semua parti nak menang pilihan raya. Saya dah dedahkan kat korang. Tapi macam mana nak menang kalau Zahid memimpin? Rasa bocor kat korang. Formula dia apa? Formula mereka adalah letak calon-calon orang muda. Sebab PRU 16 ini, ramai pengundi 40 tahun ni, orang muda. Jadi macam mana nak menipu pengundi muda ni, kenalah tukar make up tu. Tak nampak Zahid, nampak calon orang muda-muda. Ini game mereka. Sebocor kan? Sebab ini plan mafia Cenai. Dia punya plan. Dia yang plan ni. Arahan dia. Sebab apa? Kuasa. Boleh kontrol, menang. UMNO memang tak menang semua. Tapi UMNO boleh bertanding 70 ke 80 kursi parlimen. UMNO nak menang 40-45 je. DAP remain 40. PKR dapat 30, Amanah habis ke tak tahulah. Matlamat mereka 120 kerusi parlimen. Yang mana UMNO menang banyak, UMNO lah akan jadi Perdana Menteri. Dan sasaran mereka adalah orang muda. Dan sebab itu, kau tak tengok ke berita dalam seminggu dua ni?
UMNO asyik cerita pasal orang muda. Ada dengar tak? Tengok tak? Seminggu dua ni kan UMNO duk cerita pasal orang muda. Ramai orang muda join UMNO. Kita dengar pun. Orang muda mana join UMNO ni? Betul tak? Betul tak betul saya cakap ni? Orang muda mana join? Tapi ni game dia orang ni. Supaya nampak orang muda. Sebab matlamat dia adalah orang muda, guys. Sebab itulah kenapa brother ni masuk balik. Tunjuk kat korang video Weh, 4,000 dah. Tak ada. Kita ini usaha sama daripada semua pihak, ya. Terutamanya sayap pemuda puteri. Saya rasa dalam ahli baru ni yang paling banyak adalah pemuda kan. Ya, Berapa ribu? 8,008. 8,008. Itu pemuda saja, tak masuk puteri. Jadi kita nampak sejak pendaftaran online ni ramai yang dah menunjuk minat. Hari ni pemuda buat sempena dengan nak bagi kad keahlian baru, kan? Dia collect kad keahlian ke situ. Saya rasa agak luar biasa lah sebab saya tak pernah tengok semangat orang muda just nak jadi ahli. Dia tak kisah sangat cawangan mana, bahagian mana, dia just nak jadi ahli UMNO. Bila dilihat, so sebenarnya apa yang menjadi penarik untuk mereka pilih UMNO sebagai parti pilihan? Ni pandangan saya lah. UMNO antara parti yang paling stabil hari ni. Dia dah cuba hampir semua. Lepas tu saya nampak dia ada perasaan nostalgia. Mungkin mereka remaja pada waktu itu. Sekarang ni dah umur 18 ke atas, boleh jadi ahli, boleh undi, dan dia fikir daripada semua dia dah cuba, semua parti yang dah pentadbir negara ni, dia rasa macam yang paling stabil and ada track record UMNO. Sudah cerita awal lah. Betul tak? Siapa yang follow sudah cerita awal lah pasal benda ni. Plan UMNO, macam mana UMNO nak gunakan orang, perbodohkan orang Melayu. Undi orang muda, letak calon-calon orang muda. Sudah cerita awal lah. Sebab dia takkan menang 112. Dia takkan menang 80 kursi. Dia nak menang 40-45. DAP maintain, remain. And then PKR, kawasan campuran. Menanglah. Sebab Melayu berpecah. Itu sebab kenapa dia orang takut dengan payung besar Melayu. Itu sebab kenapa dia orang buat rumah bangsa lah. Betul tak? Betul tak betul? Sebab dia takut dengan payung besar. Sebab, guys, kita ni tak belajar tinggi pun ada akal boleh fikir. Kalau dah pertandingan, kalau dia kata pergi solo pun, tak ada 3 penjuru. 1 lawan 1. UMNO kata pergi solo, tapi ada berpakat. Bermakna kursi tu UMNO akan lawan dengan PN. Dalam PN ni mungkin ada pejuang. Ramailah dalam tu kan. Pejuang ada, berjasa ada, NGO ada, individu. Macam Isyam Dalil tak ada parti. Okey. Cikgu Bat dah kena pecah. Okey. Bat dia orang bertanding. So, UMNO akan pergi solo. 1 lawan 1. Betul? 1 lawan 1. Tetapi, kalau orang Melayu berpecah, mereka akan menang. Itu sebab sekarang ni kau boleh tengok dia buat divide and rule. Tak payah pandai benda ni lah. Duduk. Tak payah belajar tinggi lah. Duduk. Tak payah baca buku banyak pun boleh fikir lah. Ada 4,000 dekat YouTube. Ada 2,100 kat Facebook ni. Betul tak? Kau boleh kira. Tengok. Kalau Melayu pecah. Itulah matlamat dia. Jadi kosmetik dia letak calon orang muda. Nampak brilian. Nampak cerdik. Bang. Sebagi tahu banyak kali. Ini bukan pasal parti. Ini misi nak selamatkan negara. Tanah Melayu ni dah tergadai. Kita nak ambil balik. Kita ikut perlembagaan, bermakna kita kena pergi pilihan raya. Nak ambil balik macam mana kalau orang Melayu berpecah? Jangan kata, oh UMNO pun Melayu. UMNO akan bergabung dengan DAP sekali lagi.
Takkanlah tak belajar tu. Jadi ini yang diorang takut dengan Syed Azri ni. Sebab ini plan daripada mafia Chennai. Untuk apa? Untuk kontrol. Macam sekarang. Kita tengok sekarang. Kan? So guys, saya yelah, saya tak tahu apa jadi, seserah kat Allah. Tapi kena ingat, misi kita selamatkan negara. Follow Tun Mahathir. Tu je saya boleh bagi tahu. Ikut je Tun. Itu pasal dia ni takut dengan Tun. Dia orang takut dengan Tun. Betul tak? Betul tak betul ni? Dia orang takut dengan Tun Mahathir, guys. Cukup takut dengan Tun dia orang ni. Sebab apa? Sebab Tun tahu, Gip. Tun tahu, lebih Tun lagi tahu. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu, guys. Sebab dia akan main lah, isu ekonomi lah, apalah, tengok stabil lah, apa semua. Bang, dengar saya cakap. Kita susah-susah kita, masih boleh makan? Boleh. Susah-susah kita ni, bukan main lagi, bergaya kau ha? Betul tak? Susah-susah kita ni, makan juga sedap-sedap. Betul tak? Bang, masa depan anak kita ni, kita orang Melayu, di tanah Melayu, tapi kita merempat di tanah air sendiri. Tak faham ke? Tak sedar ke? Inilah misi kita. Sebab kita ni orang bangsa Melayu. Sebab tu saya tak suka bangsa-bangsa ikut negeri ni. Bangsa Melayu. Bangsa apa? Bangsa Melayu. Orang apa? Orang Kelantan. Memang bangsa apa? Bangsa Melayu. Orang mana? Orang Kelantan. Orang mana? Aku orang Penang. Bangsa apa? Bangsa Melayu. Bukan mamak kah? Bukan. Aku Melayu. Melayu. Ini tanah Melayu. Tak ada bangsa lain selain daripada bangsa Melayu. Empunya tanah Melayu ni. Ketamadunan pun ketamadunan Melayu. Empayar pun empayar Melayu. Melayu. So misi kita selamatkan tanah air ni. Selamatkan negara ni. Diorang tak nak lah. Diorang bodoh-bodoh tu semua tak nak lah. Sebab dia dah ada benda lain. Tu saya tak buka. Saya tak payah buka lah apa plan yang sebenar dia. Saya tahu semua benda lah. Tu pasal dia koyak. Tu pasal dia nak padam terus Syed Azri ni. Matikan terus lah. Sebab saya akan buka ni. Aku akan buka ni plan kau. Aku akan buka apa yang kau nak buat. Aku akan buka satu. Aku akan buka. Brother. Brother. Kau rasa, Ivo, kau dengar ni Ivo. Ivo motat anjing, dengar. Anjing lah panggil dia anjing. Semalam aku bagi contoh. Kau tak ingat ke kes Altan Tuya tu? Kau tak ingat ke dalam kes Altan Tuya tu? Tak jadi, tak belajar ke? Tak belajar, bodoh sangat ke? Ni sebab bukan non-kunyit. Kalau non-kunyit jatuh pun, tak ada masalah. Kan? Betul? Dia orang punya fikiran. Ini saya punya pendapat. Saya rasa dia punya pendapat. Saya nak tunjuk korang lah. Semalam aku bagi contoh. Semalam aku bagi contoh kat korang ni, Ivo, Motat. Dengar ni. Aku bagi contoh kat korang. Kes Altan Tuya. Habis bang. Tak nak belajar? Tak nak dengar aku cakap? Tak apa. Mungkin pada fikiran korang ni semua, anjing-anjing sekarang ni, kalau non-kunyit jatuh pun, korang rasa bos korang masih lagi tak jatuh pun. Ni
Ni, ada 4,000, ada 2,000. Tolong fikir pakai otak. Ada anak bini kan? Harun? Datuk Harun ke apa? Tolong fikir pakai otak. Ada anak bini? Ada anak bini. Boleh lepas? Tak boleh lepas. Kenapa aku cakap tak boleh lepas? Kau rasa dia terror mana? Kau rasa mafia cenai tu terror macam mana? Apa dia rasa dia Tuhan? Bertaubat sebelum terlambat. Jangan sampai jadi macam ni. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan ke atas bekas pakar patologi yang disabit dengan kesalahan membunuh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Anthony Kevin Marais pada 2015. Panel 3 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengesahkan sabitan membunuh terhadap Colonel Dr. R. Kunasegaran, S. Nimalan dan S. Ravichandran. Nimalan dan Ravi Chandran bagaimanapun terlepas daripada hukuman gantung selepas mahkamah meringankan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi terhadap mereka kepada hukuman penjara seumur hidup. Nimalan dijatuhi hukuman penjara 35 tahun dengan 12 sebatan, manakala Ravi Chandran yang dijatuhi hukuman penjara 40 tahun tidak dikenakan hukuman sebat kerana dia berusia lebih 50 tahun. Hakim Tengku Maimun berkata hukuman mati Kunasegaran kekal kerana beliau telah menarik balik rayuannya terhadap hukuman itu. Sementara itu, panel yang turut dianggotai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rohazariah Bujang melepas dan membebaskan 3 individu lain iaitu R. Dineshwaran, A.K. Tinesh Kumar, M. Vishawanath daripada pertuduhan. Pada 10 Julai 2020, Mahkamah Tinggi mensabitkan ke-6 lelaki itu dengan kesalahan membunuh Marais di sebuah lokasi sepanjang Jalan Duta Mas Raya Sentul dan nombor 1 Jalan USJ 1 Palang 6 di Subang Jaya antara 7 pagi hingga 8 malam pada 4 September 2015. Mayat Marais ditemukan dalam tong drum yang diisi konkrit di Pesara Subang Mewah, Subang Jaya pada 16 September tahun yang sama. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan Mayat simen dalam tong pun boleh jumpa? Boleh. Cekapnya polis kita ni. Patut korang belajarlah dekat situ, Ivo, Mutan. Cekapnya polis kita ni, mayat simen dalam tong pun boleh jumpa. Jumpa, bang. Dan, bang, tak lepas, bang. Gantung, bang. Hukuman mati, bang. Kau rasa? Kau nak jadi macam tu ke? Aku okey je. Aku kalau mati, aku syahid. Betul tak? Allah syahidkan aku lah. Aku minta syahid. Korang. Kau rasa? Tak lepas. Aku tunjuk kau contoh. Tak lepas, bang. Mana lepas? Mahkamah Persekutuan dah habis dah. Tak ada mahkamah paling tinggi dah. Habis dah tu. Mahkamah Persekutuan paling tinggi dah. Kekalkan. Habis dah. Gantung. Ambil nyawa orang. Siapa nak tolong? Aku bagi contoh ni, takut kau lupa lah. Kan cerita pasal Kiata tu ya. Kerana ni bersama. Ni. Kes ni. Aku tak cerita detail lah. Saya tak cerita detail lah, guys. Yang mana faham lah. Sebab itulah ada orang takut Najib keluar. Lepas tu ada orang. Banyak benda lah. Kalau aku nak cerita ni banyak benda lah. Ni satu ni kan. But, now, saya tak minta simpati, saya minta keadilan. Sekarang ni guys, mereka sedang berkomplot merancang sesuatu ke atas Sir dan sekeluarga. Tu hari letak jema, lepas tu datang pemusnah bom, letupkan. Kes pun tak tahu macam mana. Barang bukti pun dah diletupkan. Yang mana, saya suspek kerja polis jugalah yang buat ni. Ni geng polis juga yang buat ni.
So, ancaman keselamatan nyawa pada Sir dan keluarga ni memang teruk lah sekarang ni. Memang tengah terancam lah. Dan hari ni cek, CCTV pun kena hack. CCTV pun kena hack. Nasib baik tak ada video aku telanjang apa, atas katil telanjang. Tapi tak ada CCTV tak pergi kat katil lah. Kalau tak dia keluarkan video setelanjang, dah satu hal pula lah. Nampak saling bongkang, dia lagi papa bomo. Bukan betul itu. But nak bagi tahu ni, CCTV pun kena hack. Yang hack ni ada kepakaran. Bukan hackers, bukan. Mereka lah, pasukan Evo lah. Pasukan ni lengkap, hacker ada, pakar ni. Jadi, bila unit pemusnah bom datang, bermakna itu satu isyarat. Mungkin bahan letupan akan digunakan kat atas lah. Jadi hari ni saya buat laporan polis, saya dah buat. Walaupun ada bad cop, tetapi saya ikut undang-undang sebagai warga negara Malaysia, saya buat laporan polis. So, serah kepada pihak polis untuk siasat lah. Dia nak siasat, tak siasat, aku dah buat tugas aku dah. Kita itu tugas. Kita buat tugas kita. Kita pulang. At least report tu ada. Sebab ingat, walaupun ada bad cop, ada lagi good cop. Ada. Bukan tak ada, ada. Cuma mereka ni bukan dekat position yang penting. Tapi mereka mengetahui semua benda. Sebab ni yang tim jahat tengah berkuasa ni, geng-geng penyamun semua tengah berkuasa ni semua. Macam Evo ni semua lah, bangsa-bangsa ni semua. So dalam minggu ni, order daripada Mafia Cenai, finish him off. Destroy. Musnahkan terus. Sadri. Maknanya, tak tahulah, letupkan ke, rumah terbakar ke apa ke, semua dia orang tengah plan lah sekarang ni. Tak apalah, biar dia orang buat lah. But, kita serah pada Allah dan jangan berhenti daripada perjuangan ni. Dan saya nak minta maaf lagi sekali, yang mana-mana yang kena ban account sebab up